Seterusnya nombor 2. 44 tolak Y sama dengan 35. Okey, fahamkan dulu apa maksudnya. Apabila berlaku proses penolakan, contoh okey, saya bagi 8 tolak 3 sama dengan 5. Okey. Cuba bayangkan benda ni sama juga dengan nombor ni. 44 tolak Y sama dengan 35. Okey, kembali kepada yang ini. Yang samanya dengan yang ini. Macam mana awak dapat 3 ni daripada nombor 8 dan nombor 5? Awak akan buat operasi tolak 8 tolak 5 sama dengan 3. So, sama juga dengan yang ini. Maksudnya nak dapat Y belah 44 tolakkan dengan 35. Okey, boleh? Okey, atau bahasa lain, awak kena faham. Okey, kita tuliskan balik Ini ada banyak asal. Dia tolak apa? Tinggal 35. Maksudnya nak cari balik apa yang ditolak ni, kita gunakanlah yang asal, tolak yang tinggal. Seperti ini. Okey, so jawapannya 44 tolak 35 apa ni? So jawapannya 9. So nilai Y adalah 9. Okey. Alright, jelah macam ni lah ni. 3 ni 10 tolak 5 tambah dengan 4 9. 3 buang 3 habis 9 lah. Okey, alhamdulillah.